Assalamualaikum. So hari ni nak kongsi sikit satu video ni. Hari ni komen balas-balas dah. Tapi nak buat video pula. Nak cakap kira sikit lah. Nak ke pok-pokmu ni. Nusah ke pok-pokmu ke? Ada ni buat video ni. Video mutu dah ni. Ada macam gini. Ada buat so video. Mutu ni akan buat auto show. Kalau buat gitu. Lepas tu, set ni komen. Saya tarik ayah ni komen. Duduk komen. Dari TikTok orang ni. Bukan komen positif, komen negatif. Komen. Saya ke bagi nak kamu aku buat muta aku tu aku nak mau makan aku ambil modal yang mu kau nak kamu. Dah tu dia nama mu dah. Aku nak minta mu sponsor aku boleh. Aku nak rank 80 tayar 80. Lepas tu spoket 80. Lepas tu kat jet ni, jet 4, jet 10. Aku nak modal mu kau. Nak kamu dah lah. Nak dolah ni. Cak ayah dah lah. Kau mu lah mu dolah kau. Mu nama Jusuh kau. Kau mu lah. Jusuh. Aku nak ingat kau mu. Mu nak nusa kau mu kau. Aku tak minta nak modal yang mu Aku nak mutu aku. Aku beli mutu aku minta aku tu aku peduli. Musuh kau muka. Tak usah lepas kau 200 ya, tak usah lepas kau 300 ya. Nusa kau muka nak deh. Nusa kau muka aku nak minta meeting muka. Modal aku buat muta aku. Tengok aku minta muka aku beli Azu. Aku beli kau buat muta aku. Aku nusa kau muka. Apa nusa kau ke? Mu cara mu lagi. Mu tak cara orang. Mu tak cara orang. Mu cara kau diri mu je. Mu berubah diri mu dulu. Mu nak ngomeng ni. Mu ngomeng diri mu sendiri. Mu tengok cermin dulu muka mu tak ke mana. Mu berubah dulu panggil mu tak ke mana. Mu tak usah duduk ambil iktibar pasal orang. Orang tu gitu, orang ni gini. Mu semua tak semua kena. Aku buat motor aku ni, aku tengok naik mata aku sendiri. Tengok comel. Mana tahu aku pergi kat RSZ, kat mana? EFA member level 0 lagi. Aku dapat nombor 1 kategori auto show. Mu nak doa aja. Dah bodoh teh. Mu ngomeng budak tak sekolah. Nak aku nak meeting mu aku buat aku beri